Pelakon dan usahawan Shatila Melvin baru-baru ini berkongsi satu nasihat yang buat ramai tersentuh hati selepas mendengar ceramah daripada seorang ustaz. Menurut Shatila, ramai orang hari ini sanggup berlumba-lumba pergi ke Mekah untuk berdoa di depan Kaabah demi memohon hajat dan berharap doa dimakbulkan Allah. Tapi dalam masa sama, ramai terlupa sebenarnya dalam rumah sendiri masih ada seorang insan yang doanya sangat besar dan mustajab, iaitu seorang ibu. Perkongsian itu membuat ramai tersentuh apabila Shatila mengingatkan bahawa selagi masih mempunyai ibu, jangan lepaskan peluang untuk meminta doa daripadanya walaupun untuk perkara kecil dalam hidup. Katanya lagi, doa seorang ibu bukan sesuatu yang boleh dipandang ringan kerana keberkatan dan kasih sayang seorang ibu sering menjadi asbab kebaikan dalam kehidupan anak-anak. Luahan itu kemudian mendapat perhatian ramai netizen yang turut berkongsi rasa rindu berhadap ibu masing-masing, terutama mereka yang sudah kehilangan insan tersayang itu. Kadang-kadang kita terlalu jauh mencari keberkatan, sampai terlupa doa paling ikhlas sebenarnya ada dekat dengan kita sejak dari dulu lagi. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.